Antara dua ayat ni ada satu yang salah. The car moves fastly atau the car is really fast. Ayat pertama salah, ayat kedua yang betul. Untuk terangkan, kita kena faham pasal dua pasang ni dulu. Adverb, pasangan dia verb. Adjective, pasangan dia noun. Kita gunakan adverb untuk terangkan verb. Kita gunakan adjective untuk terangkan noun. Contohnya, he moves quickly. Quickly ialah adverb. Kenapa? Sebab dia terangkan verb, kata kerja, which is moves. Quickly ialah information tambahan untuk moves. Tapi untuk ayat kedua, he is quick. Quick ialah adjective. Kenapa? Sebab dia terangkan noun, which is he, kata nama. Jadi ayat pertama, kita kena tulis quickly. Sebab perkataan yang berakhir dengan ly ialah adverb. Sebab dia terangkan verb, which is moves. Untuk ayat kedua, kita kena tulis quick sahaja. Jangan letak ly. Sebab kalau tak ada ly, itu ialah adjective. Dan kita gunakan adjective untuk terangkan noun, which is he. Tapi perkataan macam fast, it can be both adverb and adjective. Fast boleh jadi adverb, fast juga boleh jadi adjective. Jadi kita boleh cakap the car moves fast dengan the car is really fast. Fast boleh digunakan sebagai adverb sebab diterangkan verb moves, dan fast juga boleh menjadi adjective sebab diterangkan the noun car. Perkataan fastly ialah perkataan yang tak pernah wujud, tak pernah tulis dalam kamus pun.